Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ialah golongan yang mengikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Pengasas ahli sunnah wal jamaah ada dua orang imam yang masyhur, iaitu yang pertama Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Asas pegangan ahli sunnah wal jamaah ada 6. Yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keimanan kepada Rasul dan Nabi. Yang ketiga, keimanan kepada malaikat. Yang keempat, keimanan kepada kitab. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat dan perkara gaib. Dan yang keenam, keimanan kepada qada dan qadar. Semua ini adalah asas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kita ni sentiasa berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kerana kita ni adalah golongan yang mengikut perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.